Saya nak jadikan Sofia sebagai isteri saya. Saya tak nak kahwin dengan Dato'. Berapa kali saya kena ulang benda yang sama? Sofia, masuk. Masuk. Kenapa Datuk nak dengan anak saya? Dia tu cuma seorang bekas banduan. Kami ni orang susah. Tak ada manfaatnya bagi Datuk. Siapa Sofia dengan anak Datuk sebelum ni? Saya tahu. Tapi banyak dah berubah. Masing-masing ada kehidupan yang baru. Kehidupan masing-masing. Saya cuma nak bagi Sofia kehidupan yang baru. Kan lebih baik dengan saya, insyaAllah. Saya tak minta lebih, Cik. Saya cuma minta restu daripada Encik untuk bagi izin pada saya untuk menjaga Sofia. Suka!